Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Hai guys, selamat datang ke Bantuan MY, saluran yang akan bantu anda faham semua info terkini tentang bantuan kerajaan dengan cara yang paling mudah. Hari ini kita nak sembang pasal satu isu yang tengah hangat, pendaftaran baru dan kemas kini untuk MySTR 2026. Ramai yang dah cuba daftar, tapi sistem pula buat hal. Ada yang sangkut, ada yang error, ada juga yang sampai give up terus. Jadi dalam video ni saya akan terangkan dua benda penting. Pertama, perlu ke sebenarnya buat pendaftaran baru MySTR, dan kedua, kalau kita tak daftar sekarang, adakah bayaran fasa 4 nanti akan terjejas? Okey guys, jom kita mulakan. Ramai yang mengadu bila cuba daftar akaun baru MySTR, sistem asyik sangkut. Berdasarkan komen pengguna dan pengalaman sendiri, ramai terhenti pada bahagian verification email atau masa nak isi soalan keselamatan. Masalahnya, walaupun kita dah masukkan email dengan betul dan terima link pengesahan, bila klik sistem terus error. Ada juga yang terpaksa ulang sampai 3-4 kali tapi tetap sama. Jadi ramai tertanya-tanya kenapa perlu daftar semula kalau sebelum ni dah ada akaun MySTR. Adakah sebab kerajaan nak kemaskini data penerima atau ada sistem baru yang digunakan? Kita pun tak pasti. Tapi satu yang jelas, proses kali ni memang rumit. Untuk yang ada My Digital ID mungkin lebih senang sebab boleh terus guna akaun tu untuk verify. Tapi kalau tiada, anda tetap kena lalui pengesahan melalui email dan kat situlah ramai yang tersekat. Okey, ni bahagian yang penting untuk golongan bujang. Dalam laman belanjawan.mov.gov.my memang tak disebut bantuan STR untuk bujang tahun 2026. Tapi jangan salah faham. Kalau anda golongan bujang dan tak buat permohonan MySTR 2026, anda mungkin tak akan dapat bantuan SARA yang sepatutnya RM600 setahun tu. Sebab sistem SARA dan STR ni saling berkait. Jadi walaupun STR bujang tu tiada buat masa ni, anda tetap kena daftar MySTR supaya nama anda ada dalam sistem. Kalau tak, memang tak layak untuk SARA langsung. Melainkan anda memang tak nak bantuan tu lah. Tapi kalau nak, daftar juga sekarang. Jangan tunggu. Ramai juga tanya, kalau saya tak sempat daftar MySTR 2026 sekarang, adakah bayaran fasa 4 STR 2025 akan terjejas? Jawapannya tidak. Bayaran fasa 4 tu tetap akan jalan sebab ia masih bawah STR 2025. Tapi kalau anda tak daftar akaun baru, MySTR 2026, anda tak boleh akses portal baru untuk semak status bayaran atau kemaskini maklumat. Pendek kata, kalau nak tengok status terkini, kena juga daftar akaun baru sebab portal MySTR yang lama dah di-upgrade ke versi baru. Jadi guys, kalau sekarang sistem MySTR tu asyik error, sabar dulu. Mungkin server tengah sesak sebab ramai daftar serentak. Cuba semula esok atau beberapa hari lagi. Harapan kita, pihak LHDN dapat baiki sistem ni secepat mungkin sebab ramai pengguna dah mengadu susah nak verify email dan lengkapkan pendaftaran. Akhir sekali, semoga perkongsian ni membantu anda faham isu sebenar MySTR 2026. Kalau anda sendiri alami masalah semasa daftar, cuba kongsi di ruangan komen. Mungkin kita boleh bantu satu sama lain. Saya dari Bantuan MY, jumpa lagi dalam video seterusnya dengan lebih banyak info terkini tentang bantuan rakyat. Assalamualaikum dan terima kasih kerana menonton. Bye guys.